Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, apa-apa hal pun, selamat Hari Raya Adil-Adha. Okey, hari ni saya ada dekat kebun. Tak ada apa kerja sangat, siram pokok je. Kan, rumput pun tak mati lagi. Racun pun kita dah racun dah apa semua, tapi memang biasalah, ambil masa lah dia nak mati. Kan. Jadi hari ni saya nak cerita pasal, orang kata, nak kata sambungan ke tak? Dia tak ada sambungan, kan? Dia bukan sambungan. Kan cerita yang pasal apa ni, jalur arkaimik tu memang habis kat situ. Kan, kalau nak kaji pun bolehlah kaji daripada mana datangnya, orang kata, bermulanya agama Majusi Veda ni, kan? Macam mana dia boleh mula? Nanti akan sampai dekat satu tokoh yang bernama Raja Ima ataupun Jamshid. Yang mana Jamshid ni pun dikatakan umur dia macam keturunan Bani Adam jugalah, kan? Beratus-ratus tahun, kan? Yang mana pada umur dia yang ke-600 dia diarahkan membina kota Arkaim untuk berlindung daripada bencana ribut sejuk, ribut salji. Sebab orang dekat Arkaim ni tak ada sejarah banjir besar, tak ada dalam rekod dia. Dan yalah, kalau ikutkan Jamshid ni dengan umur dia yang macam tu apa semua, kan, kalau diikutkan dengan cerita Arkaim ni dibina bila, kan, Jamshid ni adalah satu tokoh yang sepatutnya lahir sekitar 2600 tahun sebelum Masihi. Sebab kota Arkaim tu berdasarkan bukti arkeologi, dia orang buat lah pentarikhan karbon lah apa semua, didapati yang kota Arkaim tu dibina sekitar 2000 hingga 1900 tahun sebelum Masihi. Jadi umur Jamshid ni, kalau mengikut daripada sumber-sumber agama Majusi ni, dan dalam kitab Ferdausi Shahnameh tu pun ada juga, kan, tulisan apa, Ferdausi ni dia seorang, orang kata, ilmuwan daripada Parsi yang menulis cerita pasal Zulkarnain dan saudara ni pergi mengembara mencari Ma'ul Hayah. Ya, Zulkarnain dan saudaranya. Siapakah saudara dia tu? Saudara dia tu dikatakan Nabi Khidir. So dia ada tulis juga cerita pasal Jamshid ni. Jadi nak pakai ke tak nak pakai ke ikut lah, kan. Tapi bagi saya, sebab kita tak dapat buktikan yang dia tidak daripada segi arkeologi, jadi kita terimalah dulu, kan, yang Nabi Khidir tu memang dah boleh dibuktikan saya tidak lah. Okey, Raja Jamshid ni pula, dalam sumber Majusi dia katakan dia hidup sampai 900 tahun. 900 tahun umur dia, 900 macam itulah. Kan, sebab dia kata hidup dalam 3 fasa, setiap fasa berlangsung selama 300 tahun. So 900 tahun lah. Tapi dalam tulisan Ferdausi ni, Shahnameh ni, dia dikatakan hidup sekitar 700 tahun sebelum mati dibunuh. Kan, sebab apa? Sebab dia dua-dua sumber ni juga meriwayatkan yang Raja Jamshid ni selepas diarahkan membina kota, dia membina kota Arkaim tu. Tapi selepas Tuhan suruh dia berlindung dalam kota tu, dia tak pergi masuk berlindung dalam kota tu lah. Kan, dia ambil sepasang macam cerita Bahtera Nuh juga. Kan, dia pilih, masukkan dalam kota tu. Tapi dia tinggal dekat luar. Sebab dia kata dia tak sanggup tinggalkan rakyat dia yang lain, kan. Jadi boleh dikatakan yang mungkin agama Proto-Indo-Iranian ni dimulakan oleh Jamshid, tapi dia tak lengkap. Kan. Sebab tu dia mungkinlah ada cerita tentang Saoshan lah, Kalki Avatar lah, Nara Samsa lah, apa semualah, kan, cerita-cerita yang nak meriwayatkan kedatangan sosok penyelamat akhir zaman ni, kan, yang mana kalau kita baca tu pun macam menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bila kita tengok dia punya kepercayaan kehidupan selepas mati dia tu, dia kata akan dilahirkan semula sampailah dia akan putus daripada kitaran tu lah, kitaran kelahiran semula tu, kan, sampailah mencapai, orang kata, ketenangan abadi dia ke apa ke tak tahulah, kita nak kata, kan, Moksha ke Nirvana ke apa ke tak tahulah, kan. Tak larang nak gaji lah, banyak sangat kata gaji ni.
Dan kajian saya ni pun sebenarnya bermula daripada surah Al-Kahfi, kan. Semata-mata kerana nak cari raja adil yang membina masjid tu, kan. Jadi sampailah dekat orang Majusi ni, kan. Jadi itulah, kan, setakat tu je lah Raja Jamshid ni, kan. Adakah nak kata agama yang sebab dia ni macam Nabi yang tak lengkap, kan. Dia menerima juga wahyu, dia menerima juga arahan daripada Tuhan membina kota apa semua. Dan dia, dalam masa tu kita tak tahu apa lagi yang dia terima. Tapi pada akhirnya dia menolak untuk masuk berlindung, kan. Lepas tu, selepas daripada tu kita boleh orang kata buat sangkaan-sangkaan je lah, kan. Tak ada cerita yang jelas, kan. Kecuali agama Veda dengan agama Majusi ni, peringkat awal dia, zaman dia agama Mitra ke apa ke, dalam kitab Avesta tu, dia lebih kurang sama je, kan. Dia lebih kurang sama, kan. Tapi dia dalam sama tu dia bertentangan. Kalau dewa orang Majusi jahat, dewa orang Hindu baik, kan. Asura orang Majusi baik, Asura orang Hindu jahat. Dia macam tu, kan. Okey, jadinya kita sambung lagi. Dalam video saya yang lepas, saya ada cakap tentang, orang kata, macam mana munculnya keturah ni, kan, daripada cubaan Yahudi untuk memahami dunia pasca banjir dia. Memang ramai yang takkan setuju lah. Nak setuju ke tak setuju ke, pergilah kaji dulu, kan. Pergi kaji dulu, kan. Nak setuju ke tak setuju ke. Hanya sebab orang kata dalam kitab-kitab tafsir ulama Islam terdahulu ni duk menulis, kata apa, Nabi Shu'aib tu berasal daripada Madian, adalah keturunan Midian daripada Nabi Ibrahim apa semua tu, kan. Dah nak percaya dah, kan. Dia pun memetik kitab Israiliyat juga, yang mana orang Israiliyat tu pun cuba nak memahami dunia dalam skop dia nak beriman, kata dunia tu banjir, kan. Satu dunia ni banjir, kan. Jadi dia wujudkanlah, orang kata, satu karakter yang bernama keturah, kan. Yang mana orang-orang Yahudi sendiri pun yang mana yang percayalah kewujudan keturah ni pun, dia kata keturah tu adalah Hajar. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun terkeliru, kan. Sebab satu-satunya Nabi Ibrahim, isteri Nabi Ibrahim yang berasal daripada orang gaji, kan, adalah Hajar. Jadi orang Yahudi pun tersilap, dia kata keturah itu Hajar, Hajar itu adalah keturah, kan. Video dia ada, kan. Video dia ada, tapi cari sendirilah, kan. Boleh tengok Yahudi daripada Indonesia pun ada, kalau tak faham bahasa orang putih, kan. Jadi Hagar punya nama lain Keturah, Sarah punya nama lain Yiska. Nah, Keturah ini melahirkan anak, salah satu anaknya namanya Midian. Jadi Bani Midian itu adalah keturunan dari Hagar. Jadi masih ibaratnya orang Islam kan patokannya Muhammad itu bernasabnya sampai Ismail. Ismail adalah putra dari Hagar, gitu. Nah, putra Hagar yang lain adalah Midian. Nah, itu juga apa namanya, ada keturunan-keturunannya yang sekarang namanya keyakinannya Druze, dan itu monotheism. Nah, orang Yahudi kalau melihat, Anda monotheism, good, tidak akan mengganggu siapapun yang monotheism. Tapi ketika ada orang yang polytheism atau menganggap Hashim itu sesuai dengan tafsir atau prasangka mereka, mengatasnamakan Torah, baru kita akan menasihati mereka, kan. Boleh cari juga video yang bahasa orang putih, kan. Yahudi yang Yahudi kat sana lah. Kan. Sebab dia nak beriman kepada kitab dia, tapi kitab dia tu telah dirosakkan oleh orang terdahulu, tapi dia nak beriman juga, kan. Jadi macam itulah, kan. Nak buat macam mana nasib dia, kan. Dan adakah benda ni berulang lagi sekali, kan. Ya, dia berulang lagi sekali, kan. Dalam kisah Bani Noah pula, dia panggil Binai Noah. Binai Noah ni adalah satu konsep yang baru diperkenalkan oleh Yahudi dalam kitab Talmud Babylon dia, yang ditulis lebih kurang 200 Masihi, kan. Yang mana dalam Bani Noah ni pula, disebabkan dia dah bertemu dah dengan orang-orang yang baik, kan. Orang-orang yang baik lah, kan. Jadi dia nak meluaskan lagi skop global dia, kan. Jadi
Bani Noah ni adalah bukan semestinya anak-anak daripada Syam, Ham dan Yafid. Bani Noah kan, Bani Noah dia panggil. Kan, tapi asalkan dia memegang kepada 7 hukum ni, 7 larangan yang dipercayai, tak tahulah kita nak sebut nama apa kan. Tapi kalau dia berpegang pada benda ni, dia kata ni adalah layak untuk dipanggil sebagai Bani Noah lah. Antara dia kan adalah tidak menyembah berhala kan. Lepas tu tidak menghina nama Tuhan, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Adalah 7 perkara. Tu baru 5 saya sebut kan. Jadinya kan, itu adalah cubaan terakhir kot Yahudi nak memahami dunia sekeliling dia kan, nak mensamakan dengan kitab kan. Kita dengar memang macam kelakar bagi orang yang mengkaji lah. Orang yang tak mengkaji ni, bagi dia tak tahu, tak faham apa pun. Tapi kalau orang yang mengkaji ni kan, dia akan rasa macam itulah dah terperangkap dah dengan kisah banjir seluruh dunia. Tapi berapa ramai orang Islam yang percaya banjir seluruh dunia ni kan? Boleh kata majoriti jugalah yang saya jumpa sepanjang saya buat video ni. Video saya memang tak banyak komen kan, dan tak banyak like, dan tak banyak orang tengok pun. Tapi berdasarkan statistik, bila kita cakap macam ni, kita tengok dekat video tu dia punya average duration dia pendek, kita tahu dah kebanyakan orang akan skip sebab dia tak boleh menerima benda tu. So tak apalah, tak kisahlah kan. Dia mungkin tak menjawab persoalan anda sekarang, tapi dia mungkin akan menjawab persoalan yang timbul 10 tahun, 20 tahun kemudian kan. Tak apa, tak kisah kan. Cuma ambil maklum di sini yang orang Yahudi ni, selepas daripada dia bertemu dengan kebudayaan ataupun dengan kaum jenis lain, dia cuba mentafsirkan dunia dia kan, supaya nak cuba tak lari dengan kitab Taurat dia. Yang kitab Taurat dia telah, mungkin orang kata ada pentakrifan daripada orang terdahulu kan, yang mengatakan satu dunia ni banjir kan. Jadinya dia cuba nak selarikan, nak adjust apa semua supaya tak lari dengan kitab dia apa semua. Dan akhirnya berlakulah penambahan keturah lah, konsep Bani Noah lah kan. Itu secara mudah dia lah, boleh pergi cari sendirilah kan. Tak susah pun, buka ChatGPT ke, apa-apa ke, Gemini ke. Dia akan ceritalah macam mana munculnya konsep Bani Noah ni kan. Tapi kalau dia cerita tegak macam tu, kita ingat memang betul lah cerita dia memang tegak je. Cuba challenge dia balik. Masalah orang kita ni, bila dia tanya tegak. Tak tanya lah apa benda ni, tak, benda-benda persoalan, benda-benda kelemahan dalam orang kata hujah-hujah tu, dia tak fikir lah kan. Tu masalah orang kita ni, tak critical thinking kan. Tapi tak apalah, siapalah kita nak cakap critical thinking sangat. Kita pun bukannya ada master ke PhD ke. Orang yang ada doktor pun kena kutuk kan, nak buat macam mana kan. Tapi itulah kan, adakah polemik yang jadi kat Yahudi ni tak berlaku pada orang Islam? Berlaku juga kan, berlaku kan. Kat mana? Adam manusia pertama. Kan, yang orang-orang kononnya agamawan ni, dia akan stick kepada tafsir bil maksurat tu kan, sebab itu adalah pemahaman yang orang-orang hidup zaman Nabi, zaman-zaman salaf kan, berdasarkan hadis apa semua tu kan. Jangan tanyalah pasal penemuan baru, memanglah dia orang tak temu apa-apa pun kan. Tu adalah pemahaman dia orang zaman salaf tu kan. Dan ada tafsir Bi'arai kan. Itu adalah orang yang mentafsirkan Al-Quran tu sesuai dengan dia punya ilmu, dan sesuai juga dengan orang kata tak larilah, tak bercanggah lah dengan turunnya ayat Al-Quran ni kan. Jadinya dalam penerangan saya yang lepas tu, saya terus petik je surah Al-Furqan tu ayat 54 dengan 55 kan, yang nak menunjukkan kata manusia ni ada satu lagi kejadian, yang mana kejadian dia tu tak ada bezanya dengan makhluk lain kan. Yang Adam tu adalah kejadian yang istimewa kan, Nabi Adam AS kan, diciptakan daripada tanah kan.
Itu pun ramai dah kan, tak boleh nak terima apa semua tu. Sebab apa? Sebab adalah orang kata ayat-ayat Al-Quran kan, yang menegaskan kan, yang Nabi Adam AS tu manusia pertama kan. Benda ni pun saya dah kaji dah, cuma saya macam tak mau mengelirukan lah. Sebab benda ni secara jelas dia tidak menyentuh konsep kejadian kan. Dia tak ada sentuh konsep kejadian, tapi dia menyentuh konsep-konsep yang macam seolah-olah hukum kan, syariat lah apa semua kan. Jadi kalau kita tengok daripada segi bahasa dia pun, yang mana saya sendiri pun tak faham bahasa Arab, saya terpaksa menggunakan khidmat bantuan ChatGPT kan. Jadi ChatGPT ni pun dia mengatakan yang memang ada beberapa jenis tanggilan, orang kata panggilan bahas nama, bukan gelaran kepada manusia ni yang Allah Ta'ala gunakan mengikut tahap perkembangan manusia kan. Satu, basyarah. Dalam surah Al-Furqan ayat 54, basyarah daripada air yang ditakwilkan air mani. Dan juga dalam surah Al-Hijr ayat 28 kan, yang Allah memanggil Nabi Adam kan sebagai basyarah kan. Lepas tu dia teruskanlah cerita yang menjadikan manusia daripada apa, tanah tu. Jadi istilah basyarah ni adalah istilah yang menunjukkan fizikal. Dia fizikal kan. Lepas tu kita ada istilah yang menunjukkan aspek kerohanian dia pula kan. Aspek kerohanian macam mana? Insan kan. Insan ni apa dikatakan apa? Pelupa kan. Jadi adakah basyarah bukan insan? Basyarah juga insan. Sebab insan ni juga digunakan untuk menceritakan proses kejadian manusia kan, dari proses persemendaan dan juga daripada proses ialah kejadian daripada tanah tu pun dipanggil insan. Lepas tu proses persemendaan tu kan, air mani apa semua tu, itu pun dipanggil insan. Dan juga proses kejadian manusia dalam rahim tu pun, dalam tu pun dipanggil insan juga kan. Jadinya insan tu pun, basyarah daripada air tu pun, selepas Allah Ta'ala menjadikan yang betul-betul mula-mula tu, dia membiak tu, proses basyarah tu nak membiak tu, dia adalah insan juga. Nas pula kan. Nas ni dalam surah An-Nisa ayat 1 kan. Yang digunakan untuk apa ni, berhujah yang Nabi Adam tu adalah manusia pertama kan. Betul lah, Nas yang pertama, orang yang pertama menerima syariat. Sebab perkataan Nas ni kan selalu dikaitkan dengan nak apa ni, nak menegakkan, nak menyampaikan hukum kan. Orang-orang yang apa, diseru untuk berbuat sekian-sekian kan. Dalam surah An-Nisa tu dia banyak tentang hubungan kekeluargaan kan. Dia pakai ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas kan. Dia tak panggil insan dah kan. Jadi betul lah, Nabi Adam adalah orang ataupun nas yang pertama dia menerima syariat kan. Kalau pasal Bani Adam tu sedang lah, Bani Adam tu keturunan Adam lah kan. Apa lagi? Dan nafsun wahidah tu memang Nabi Adam AS lah kan. Tu tak boleh nak dinafikan kan. Tapi konteks kegunaan dia tu pula kan, dalam surah Al-Araf 189 kan, selepas daripada ayat 187 188 ditujukan kepada Nabi Muhammad kan, 189 baru dia nak sebut tentang nafsun wahidah ni kan. Dia menunjukkan yang ayat ni ditujukan kepada golongan nas, golongan-golongan yang sudah pun mendapat syariat kan, mendapat hukum, mendapat syariat kan, mendapat rasul kan. Dan ayat surah An-Nisa tu daripada ayat pertama tu, awal-awal lagi dah sebut dah ya ayuhan nas kan. Lepas tu barulah disambungkan lagi dengan nafsu wahidah tu lah kan. Sebab nafsu wahidah ni dia cerita tentang Nabi Adam, manusia pertama yang menjadi khalifah, manusia pertama yang menjadi rasul, manusia pertama yang mendapat syariat kan. Tu nas, kegunaan nas dalam Al-Quran kan. Jadi itulah secara ringkas 4 kegunaan istilah manusia ni dalam Quran.
Basyara ni menunjukkan manusia ni diciptakan daripada apa, kan? Dan juga manusia yang orang kata paling ringkas sekali keadaan dia. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, yang mana Nabi Muhammad juga berkata aku adalah orang ataupun aku adalah manusia, kan? Pun ada juga, kan? Maknanya strip of everything, you still a manusia, kan? Basyara. Tak mau cakap pasal soal kerohanian pun, tak mau cakap soal syariat pun, tak mau cakap soal apa pun, still kita adalah manusia, kan? Itu basyara. Dan insan ni pula kita lebih kepada konsep orang kata kerohanian, spirituality, kan? Dan insan ni juga boleh digunakan sebagai nak menunjukkan kejadian Nabi Adam AS tu, kan? Dah komplit ada dia punya konsep-konsep kerohanian tu semasa dalam kejadian dia lagi, kan? Basyara mula-mula tak ada, tapi selepas dia dah proses membiak tu, kan, keturunan dia tu melalui proses insaniah, kan? Sebab apa, dalam Al-Quran, kan, proses kejadian manusia daripada air mani dipanggil insan, dan proses kejadian manusia dalam rahim pun dipanggil insan, kan? So basyara yang mula-mula tu, manusia pertama tu, dia boleh jadi daripada apa-apa saja pun, kan? Tapi dalam Al-Quran cakap dia jadikan daripada air, tak ada bezanya dengan makhluk lain. Tapi selepas daripada tu, bila dia nak membiak, keturunan dia tu semua akan melalui proses insaniah, kan? Tapi proses insaniah dia tak jadi secara terus macam Nabi Adam AS, tapi dia melalui proses alami yang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi manusia zaman batu dulu, kan, manusia zaman batu ni kita bagi dia, kalau ikut saintis Mak Saleh ni, dia kata 3 juta 4 juta tahun lalu lah, kan? 3 juta 4 juta tahun dulu lah, dengan satu jenis hominid nama dia Australopithecus afarensis, kan? So itu terlampau jauh sangat. Kan, rupa dia pun tak tahulah, tapi kok mana pun daripada struktur tengkorak dia tak ada gigi taring macam beruk. So sebab itulah manusia apa ni, Mak Saleh ni, pekaji antropologi apa semua ni, bila dia jumpa rangka tu je, dia tengok tak ada taring dia kata ini homonid, ini homonid, ini homonid, kan? Jenis-jenis manusia ni, kan? Taring macam beruk tu tak ada, kan? Tangan panjang daripada kaki tu mungkin ada, kan? Sebab Australopithecus tu tangan dengan kaki sama panjang kot, sebab dia masih lagi mempunyai kemahiran memanjat pokok. Dan yang Lucy yang dia jumpa tu pun, dia kata mati mungkin sebab jatuh daripada pokok, kan? Lepas tu adalah, kan, 300,000 tahun selepas tu barulah ada Homo sapiens ke, Homo Neanderthal ke, kan, Homo heidelbergensis ke, Homo macam-macam lagi lah, kan? Asalkan tak ada taring, dia akan panggil hominid lah, dan hominid dia akan panggil homo lah, kan? Dan sampailah sekitar zaman Neolitik. Zaman Neolitik ni barulah dia orang ditemui ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, kan? Nak kebumikan orang kata jenazah sama-sama dia orang pun ada ritual, kan? Lepas tu barulah dijumpai orang kata Göbekli Tepe, patung Sigir, kan? Patung Sigir ni jumpa dekat Rusia, kan? Usia dia lebih kurang Göbekli Tepe juga. Tapi Göbekli Tepe ni satu penempatan besar, kan? Satu kompleks keagamaan, kompleks ritual. Yang Sigir Idol ni dia berhala kayu macam tu je. Lepas tu ada juga orang panggil figurin Venus figurin yang berusia 20-30 ribu tahun, kan? Yang mana Mak Saleh pun tak tahulah benda ni apa dia sebenarnya, figurin ni mainan budak-budak ke apa benda ke, ataupun objek pemujaan ataupun penyembahan ke, tak tahu, kan? Tapi boleh cek sendirilah Venus figurin ni, kan? Venus figurin ni memang dah jumpa paling lama rasanya berapa, 60,000 tahun ke 40,000 tahun, saya pun tak ingat dah, kan? Ini semua menunjukkan yang aspek kerohanian manusia tu dah wujud secara gradual, kan? Dan orang kata
macam mana nak cakap lagi kita buat kesimpulan lah. Jadi secara ringkas dia, orang Yahudi ni dulu dia memang dia ada kepercayaan kepada dunia dah tenggelam lepas banjir besar tu. Jadi dia cuma membina dunia dia tu berdasarkan kefahaman dia yang dunia dia tenggelam. Lepas tu bila datang kaum ni, dia pun tambah-tambah lagi kan, dengan adanya keturah lah, dengan adanya Bani Noah lah kan. Sebab apa? Sebab dalam kitab dia kata banjir besar berlaku satu dunia kan. Kita pula orang Islam pula, disebabkan dalam Al-Quran memberikan, orang kata, hint yang mengatakan Nabi Adam ni adalah manusia pertama, tapi kita tak tengok pun daripada segi penggunaan konteks gelaran manusia kepada Nabi Adam tu kan. Kita main pukul rata je kan. Sebab ada orang kata saya ni tak faham bahasa Arab. Memang saya tak faham bahasa Arab, jadi saya minta ChatGPT tolong kaji penggunaan istilah gelaran manusia yang Allah gunakan dalam Quran tu untuk setiap peringkat human development. So memang ada perbezaan dia. Tapi kita pukul rata kata ini adalah bukti yang menunjukkan Adam adalah manusia pertama kan. So apa kesudahan dia? Entahlah, saya pun tak tahu apa kesudahan dia. Hari ni hari yang lain kan. Kita sambung sebab semalam saya tengah fikir lagi kan, apa penutup video ni. Sebab memang yalah, kita dah tengok daripada segi bahasa, kita dah tengok daripada segi pembuktian arkeologi, kita dah tengok daripada segi sains kan. Dan memang ada ayat Al-Quran sendiri yang menyatakan kejadian manusia tu daripada dua, kalau ikutkan tiga lah kan. Satu daripada tanah, satu daripada air, satu daripada air mani kan. Jadi secara ringkas dia, kapal terbang. Secara ringkas dia, kita recap balik kan. Kali ni saya nak simplify sikit. Manusia purba kalau cari dalam Quran, mungkin satu je, mungkin sekali je yang mungkin ditujukan kepada manusia purba kan. Dan selain daripada tu, dia juga adalah insan kan. Proses kejadian dalam rahim sama kan. Proses spiritual development ataupun spiritual awareness nak menjadi insan tu kan, sama kan. In the end dia punya hasil dia sama, tapi dia bukan terus dimasukkan nilai insaniah, dia develop secara berperingkat. Jadi manusia purba juga, kalau daripada segi ciptaannya kan, daripada segi ciptaannya tak ada beza dengan manusia selepas Adam. Tapi daripada segi tanggungjawab apa semua tu, ada beza lah kan. Sebab macam kita tengok istilah, Nas adalah orang yang dah diberikan syariat, menanggung hukum apa semualah kan. Sama jugalah khalifah pun sebelum Nabi Adam tak ada, selepas tu baru ada khalifah. Jadi kalau dia dah sebut pasal khalifah, dia sebut pasal Nas apa semua tu tak merujuk kepada manusia purba. Dan Al-Quran ni pun diturunkan sebagai panduan kepada yang ni lah, nas-nas ni kan, bukan kepada manusia purba kan. Jadi mungkin sebab itulah kan, Al-Quran ni pun sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW kan, bukan Al-Quran lah, Rasul kan, sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada kaum kan. Sebab mungkin ada mengambil kira proses asimilasi ataupun perintegrasian keturunan Bani Adam dengan manusia purba. Sebab daripada segi saintifik dia, manusia purba ni lah yang mengalami proses penyesuaian iklim, proses pembentukan bangsa kan. So dia orang ni lah yang hidup dekat gunung-gunung, hidup dekat kawasan panas, hidup dekat kawasan sejuk kan. Jadi dia orang ni lah yang
mengalami proses penyesuaian iklim ataupun acclimatization. Susah nak sebut. Jadi untuk yang sebih-sebihnya kita nak cari pasal manusia purba ni memang tak ada lah, kan. Cerita dia fasa dalam rahim sama, fasa persemedaan pun sama, kan. Sebab tu Allah Ta'ala kadang-kadang gunakan juga perkataan basyarah untuk menceritakan kejadian Nabi Adam AS dalam surah Al-Hijr 28, kan, ayat nombor 28. Sebab basically sama, kan. Jadi inilah kita tengok ayat Al-Furqan ayat 54. Kemudian cuba cerita macam mana datang takwilan air mani ni. Wa huwa alladhi khalaqa mina al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Jadinya itulah, kan, harap-harapnya kesalahan yang terjadi pada orang Yahudi ni tak berlaku pada kita orang Islam lah, kan. Orang Yahudi ni dia pernah salah mentafsir kitab dia, kemudian bila dia jumpa dengan benda-benda yang dia tak boleh nak explain, dia ada-adakan lagi benda-benda macam tu, kan. Macam kita orang Islam ni bagus, kan, walaupun kita jumpa dengan benda-benda yang kita tak boleh explain, tapi kita tak sampai kepada tahap nak menambahkan benda yang tak ada dalam Al-Quran. Tu bagus kita ni, kan, walaupun kita tak faham, kan. Tapi kadang-kadang tu lah, betul ke tak ada, ataupun mungkin kita yang salah tafsir. Sebab tafsir yang ada sekarang ni berdasarkan, yalah, kalau tafsir bil maksurat tu memang ikut kefahaman orang terdahulu lah, kan. Kalau tafsir bil al-ra'i ni, dia tak boleh jadi tafsir qat'i, dia tafsir ijtihadi berdasarkan ilmu, kan. Dan masalah tafsir bil al-ra'i ni, dia boleh berubah apabila berlaku penemuan baru, kan. Kok mana pun itulah, kan. Kesimpulan video saya ni mungkin orang kata, dalam kita ni, kan, dapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala pun tetap ada ujian. Walaupun kita dah dapat petunjuk dan hidayah, masih ada ujian nak menguji keimanan kita, kan. Itulah, mungkin tak sampai ikut apa yang saya nak ceritakan ni. Tak apalah, wallahualam lah, terpulanglah pada kesimpulan masing-masing. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.